Kolej Universiti Yayasan Pelajaran Johor KYPJ komited memperkukuh akses pendidikan berkualiti kepada anak-anak Johor. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Fahmi Salam kata institusi ini telah menerima peruntukan lebih 13 juta ringgit untuk penyediaan infrastruktur terbaik bagi para pelajar. Khusus untuk memberikan penekanan terhadap penyediaan infrastruktur yang dapat memberikan keselesaan dan tahap pendidikan yang terbaik kepada para pelajar dan juga latihan kepada pendidik kita, tenaga pengajar kita, pensyarah, dan yang paling penting sekali latihan kepada para pelajar untuk melengkapkan diri mereka bagi memastikan apabila mereka masuk ke alam pekerjaan mereka telah bersedia. Selama 3 dekad penubuhannya, KYPJ telah melahirkan lebih 20,000 graduan merangkumi pelbagai bidang pengajian. Institusi ini turut menyediakan laluan pendidikan menyeluruh bermula daripada peringkat pendidikan awal kanak-kanak, kolej kemahiran berasaskan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sehingga ke peringkat kolej universiti.